Fonetik dan fonemik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa, namun kedua-duanya mempunyai fokus kajian yang berbeza. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari aspek fizikal, termasuk cara bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan, sifat bunyi yang terhasil, serta cara bunyi tersebut didengar oleh manusia. Sebaliknya, fonemik mengkaji bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam sesuatu bahasa, khususnya peranannya dalam membezakan makna perkataan. Selain itu, unit yang dikaji dalam fonetik ialah fon, manakala unit yang dikaji dalam fonemik ialah fonem. Fon tidak berfungsi untuk membezakan makna perkataan dan bersifat universal kerana boleh digunakan dalam pelbagai bahasa. Sebaliknya, fonem berfungsi membezakan makna perkataan dan terikat pada sistem bunyi sesuatu bahasa. Contohnya, pertukaran fonem P kepada B dalam sesuatu perkataan boleh menghasilkan makna yang berbeza. Dari segi penulisan, bentuk fonetik ditulis dalam kurung siku, manakala bentuk fonemik ditulis dalam garis miring. Sebagai contoh, perkataan merak boleh ditulis dalam bentuk fonemik sebagai merak, tetapi bentuk fonetiknya ialah me-ra. Oleh itu, fonetik menumpukan kepada cara sebenar sesuatu bunyi dilafazkan, manakala fonemik menumpukan kepada fungsi bunyi tersebut dalam membezakan makna dalam sesuatu bahasa.